Hari tu aku hilang tau charger aku yang asalnya ori Huawei. Tapi cari ada review kata yang ni padu. Tu kita try lah beli. Harga pun tak sampai RM50 kan. Kalau beli kat Mr. DIY ke kat kedai-kedai yang ada lah kan, memang tak dapat RM2. Okay, yang ni Shure charger ni ada 3 port, 2 port tu 30 watt, satu lagi untuk type C. Ketuk, dah try ketuk lah, tak kosong weh. Memang padu lah, rasa berat. Kita try charge pula. Yang ni first port yang atas sekali. Try sambung ke Huawei Mate 20X Pro. Terkejut juga, dah lama aku tak dapat super charging macam ni. Padahal bukan charger Huawei yang betul, yang original kan. Kita try pula port yang kedua. Sama juga weh. Dua port boleh guna super charging. Pasti tak payahlah nak tunggu sampai berjam nak charge. Dah sudahlah charge sampai 2-3 jam. Ini ada super charging, boleh charge tak sampai sejam. Settle.